penuh hampa. Tak ada babai. Tak ada tangan betul cukup. Tak ada benda nak simpan pun. Lagi kat Penang pun tak. Kat Penang pun tak ada tempat nak simpan. Tak ada benda pun nak simpan kan. Tak ada. Semua untuk kita je. Kuala Lumpur. Macam mana nak buat ni? Kita tak tahu lah. Tak terlepas ke tak ke orang kata apa ni, sudut orang ke apa, tidak berdiri ke apa. Mak babai kecil mak. Saya kat tangan banyak. Sweater dia bakat beli tadi. Duduk Australia apa? Dia cuai sahaja. Tak tengok bonet. Angkat bonet je mesti banyak 3 orang ada dalam tu sorok. So sampai Ni pukul 12.30. Apa nak pergi mana-mana lagi lah? Kau tak ikut? gerak tu lah kot. Lalu kat 7-Eleven gitu je lah makan kan. Tu je lah kita tengok. Nah, kita on the way kami balik pergi Penang dulu. On the way kami tak record. Bye. Bantu 7-Eleven dulu. Sebab nak makan. Sebab nak beli kopi. Berikut lah apa? Tengah record lah apa. Tak nak cakap pun. Tahu lah. Sebab semua sempat teman sempit dan semua terjadi dah. Tengok bedok. Kau pun tak cakap muat. Kan okey macam tu. Dah sampai border Border not Border Sadau. Tengah tunggu. Panjang jugalah queue-nya tapi tak buat apa. Kalau semua orang tak turun dalam kereta, kami pun tak turun. Orang jalan Peru, kita orang Peru. Nak tunjukkan apa ni one of the strongest passport. Ada bangga Buka nampak. bila ni muka surat depan. Kami tak ada Israel depan. Oh, depan ni pasport ini tak macam dulu sah digunakan untuk semua negara kecuali Israel. Who are you girls? Lepas ni aku jadi macam jangan tunjuk ni. Lepas aku jadi macam ni lah, apa Siti Nurhaliza. Dia jadi pengangkutan, aku jadi pasport punya. Tengok apa ni. The strongest banget tunjuk ni. Aduh. Ayo orang nampak lah aku. Aku duduk amat atas daripada tadi kat Instagram aku. Tak tahu lah. Nah, barang ni di kaki ni, di kaki sini semua ada. Semua ada. Kaki driver pun ada. Tak ada apa. Apa doakan kami ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga lancar urusan di immigration. Amin. Tak tahu lah apa ni pula buka belakang je apa. Belakang tu memang tak nak masuk lidi pun tak muat. Lidi pun tak muat. Lidi ni. Tak muat. Tapi orang itu mesti yang kat sini macam dia kan? Itu yang kecil tak penuh je ni. Ya dekat bonet. Bonet Dia berbantai. Kita tak beli, Kak Cik beli. Pak bantai beli. Tak apa. Dia suka beli banyak rumah. Dia beli bantai kasih hari kita. Dah depan kan dengan stick. Besar nak sampai. Dengan tumbler lagi. Jadi lah kan tanya kita duduk apa hari. Kalau kita duduk 3 hari dia okey je. Oh, besar hari pelik lah. Kalau macam ni ketiga selalunya orang tak keluar lagi. Kalau orang yang PS dia tak keluar lagi. Ke berapa lah? 6 8 6 ke 8 lah. Kita main naik motor ni kali. Jadi elok yang dia tinggal ikut aku. Kalau duduk macam ni pelenggoh abang. Malah kena urut apa kita kena tergelak aku. Dia nak main putih urat aku. Abang gemuk lah. Ya. Kekal. Sebab kami takut pendek kan buat sembang kat sini. Tapi dia pendek sangat pun macam pelik pula. Hari pertama 44 kan, hari kedua 48. ni kena 2 jam. 2 jam berbual sini ya, bercakap terus. Saya topik lah, tak podcast. Kita yang sangat satu topik tak boleh masuk dah lepas ni. Tak berkawan dah. Tak berkawan, takut orang lebih. Mahal laju. Awak dia masuk sana. U-turn tu. Makan bahal tu. Dapat Ahmad tadi pula. Ni kan dalam sana. Satu lagi. Tak balik lagi tau. Dah betul dia tak mencurigakan. Dia dah bangun cek tau. Hai hampa kami dah lepas border. Ni lah nampak lagi. Ni tak buka ni check tu je, cek bodoh. Tingkat kan. Jadi ada pas ada. Kita punya tengoklah tinted pun berapa persen. Sorry. Kita balik tak. Penuh dengan tengah ni penuh mak teh penuh. Tak pas dia tak. Tengok pun dia nampak ni tadi semua. Hai dah hampa. makanan kimak ni anjing. Ini dah masuk Malaysia hampa. Tengok lah gemuk je ni. Muka jenis spesial. Orang biak je lah. Sungguh
Sungguh hampa weh. Muka kami muka orang baik-baik je lepas gitu kan. Jadi muka ni ada Apa orang tak tak ada payah angel muka? kat atas bulat tu. 8 kali doa lepas. Macam kita macam duk seruduk beras. Tak takut sangat masalahnya. Tapi tu nampak macam banyak sangat lagi Aku orang. lama. Kita tak mau ke ni dah nak turun sat ketiak basah pun. Orang tengoklah tu kesian lah. Abang cik ni tumbuk mampu. Tak tahan padam lah balik video tu buat ni. Entah ni aku tak support dia. tak boleh support. Tengok lah tu kesian. Kesian lah. Pakai aku Tu video. tengok kat bagi saya balik. Habis. Oh habis. Buat video je, buat video je. Sial dah tengok tu penat dia tak Bawa larat. itu tadi. Dia bukan dia bawa kereta berapa lama dah. tak nak berhenti. Dia bawa Grab kat sana pun. Dia tingkat je tanah dia tengok. Panas kan? Hang buat tingkap apa? Aku di support hang. Aku dah support dia record video. Awak. Sat-sat ni. Isap pop baby bukan buat live di TikTok. Zuhal Ripin okey je isap rokok. Tu pun kecam. Hama lagi orang teruk orang kita tak apa putih langsung. Hampa kita dah tak payah bawa 30 hampa. Kita dah tak payah bawa 30. Kita Kita bawa tekan 170. top speed 12, Lepas tu 18. kita boleh gaduh, kita dah boleh horn Kita dah boleh horn, dah boleh gaduh, aku dah boleh maki pelak-pelak dia dah aku siapa aku tahan. Dia bantak. Aku duk mimblek dia petok pahang aku. Sekarang hampa kalau bawa macam pelak, aku memang ada buka tinggal pelak macam tu. Lagi steering lock. Sekarang lah kalau tadi aku tak berani lah. Takik lagi jenuh. Ya. Dia sembang dengan sayang dia apa? Dia keluar di gula tu dia dah ada special. Ni tengok wajah ni. Macam YouTube kawan aku tengok ni. Sebab suara lelaki tu siapa tadi aku dengar tadi sayang. Okey. Buatlah cepat. Aku ada baru nak live. Ya. Aku dekat sampai ke kampung sat lagi. Yeay. Bye. Bye-bye. Apa? Kami nak pergi makan kedai wadah. Sayang macam berdarah daging. Kan. Dekat mana-mana. Oh, fully dia ada kedai dah kan boleh lah record dia nak. Supaya record abang sekali sebab dia bersama kan. Kau sama kata nak sebelah apa? Sayang macam darah daging. Segan. Kita nak sampai dah 15 minit. Berapa minit sampai kedai dia? Pandai kata dia buka pukul 12 apa baju sekolah. Oh ya ke? Baju sekolah dia buka pukul 12, nak pukul 11 saja. Pandai kata. Sopi balik. Tengoklah. Dah lalang kan kita nak menunggu balik ke Kedah ni kita pergi terus lah orang kata. Harap dia ada kat kedai lah. Tadi tengok kat live dia tak ada lagi. Apa takut dia tak ada. Tengok mana apa. Sampai kan bos. Ni kedai dia. Ini menu. Ni ada spaghetti, ni nasi goreng, Ya, memang kau ni grill. Ni kena tulis sendiri. Kan nak kata apa lah. Sayang apa macam darah daging tu je lah. Banyak guna saya memang tak tahu macam mana guna order punya mana. Macam punya steak tu. Cakap. Memang banyak banyak gila. Yang ni spaghetti tom yum. Yang ni tom yum ayam 17, yang ni pun 17. Ni nasi telur dadah, nasi telur dadah. Ni nasi spaghetti, nasi goreng steak. Banyak. Banyak weh, memang banyak tumpah. Salah satu lagi aku beli cendawan tadi. Oh yang dia nak balik. Nak rasa. Masa Ni cendawan tu. Pandai bandar tandang. Pandai. tengok dia bagi tu makan macam makan orang. Rasa dia macam spaghetti pedas. Pedas special. Beza tu rasa. Ini sebab dia ada spaghetti tu rasa dia lain juga. Sama lah tu. Tak lah rasa dia nak. Tekuk aku. Kita kira tu ini dominan. Ni kalau
Boleh makan lah, rasa dia special. Tak adalah, tak manis pun. Apa-apa. Goreng tak? Goreng tak? Goreng sos. Ya. Kocak ada gini kan? Besar kan? Pakai tu tu juga. Ha? Dia pakai Stick juga. stick tu juga. Okey mana ni? Tu ada. Ambil dah tak ni. Nasi goreng dia. Betul tak? Betul. Bukan nasi goreng semat. Dia macam buah pasti tom yum ni. Tapi ada dia rasa macam manis-manis pedas. Tapi memang pedas makan dia. Sos. Makan dulu. Ni. Dah habis. Okey. Dah. Daging tu. Gigi tak ada. Nak pot lah. Baik nasi goreng. Baik nak? Makan dulu. Kita putih tak apa. Kita putih tak apa. Sedikit. Sos. Kita tak apa. Dah. Ini kan ayam becik. Ni dah. Ni apa ni? Abakam ni. Bakar. Boleh bakar ke? Ni dia grill. Lawan ni. Ha? Tak ada ke? Oh ya ke? Tak ada penjamanan, tak ada. Tambahan. Ada dik senawar. Mana satu mat? Tisu mat? Sini apa? Boleh tolong dia kan? Aman. Kita dah aman. Tak ada sih dia. Tu dah beli dah beli. Tu orang macam ni yang tak ramai. Semua laju. Oh, tapi dia baik. Tapi dia malah laju gila. Tak senang lah kalau nak tunggu depa pula main ambil order. Kan depa tak lepas tak mana sangat. Kalau kita biar order ni kan. Sambal sambal. Jadi tak kira kau orang ambil order lambat. Orang yang kiri. Apa yang lambat hantar dia. Tu kan. Lagi mana lagi? Betul. Oh, brown sauce dia sedap. Tak ni. Tak ambil lagi. Ini juga. Ada. Oh, sedap kan? Berat. Lagi. Ha. Tidak ambil pekan. Kan. Aku dah pegang duit tu perhati aku tadi. Banyak aku boleh makan je. Beli aja. Tu macam ni ingat aku ni. Artis. Tak lagi macam mana? Lembut je. Oh, lembut sungguh. Oh, tu. Agak. Ambil lah. Dah. Rasa sikit daging dia nak. Kita dah. Daging rela lembut. Dia punya ni. Ada buat potato goreng. Banyak ngerabut. Alat ni.
kodok ni. Ambil lah apa nak ambil. Sangat ni apa? Beli air tak? Nak? Dia beli. Air kosong? Beli lah yang apa nak beli. Ha? Macam apa? Nombor 24. Ambil ni ada ke? Tak, aku dia hantar. Ya. Ya, 5 air lah. Dah ambil ni. Panas je. Ambil je. QR apa? Nak apa dia? QR apa ni? Dia nak air Dia kosong. minta ambil lah QR kat dia. Anak apa? Mana 5 air? Air kosong. Bang? Sangat special. Okay. Dah. Elok tu juga. Kena berkitar dinding ni. Yang dia nama apa? Helikopter. Oh. Ambil lah, ambil. Pakai tu okey lah kan. Okay. Mantap. Oh, dia terbang aja. Kalau panas dia kena rasuk. Kalau panas dia kena rasuk. Ambil. Ambil. Betul tu masak. Betul. Apa dia? Ambil. Air telur ni pun aku. Tak ada saya kak. Pakai dulu saya kak. Kau tak kena makan. Buat kepam ni. Tengoklah Halim. Betul. Kita dah banyak lah. Sebab sedih yang tu. Sedih. Tersayu pun tu. Orang tidur saya dua pun. Gila weh. Lagi ya? Takkan nak habis je banyak. Banyak lagi. Tak ada banyak-banyak. Macamnya. Saya tak ada ni. Kena rasuk. Lagi lembut lagi tom yum. Banyak tak bang? Kena. Ada ni. Nak. Tak daging. Kalau tolonglah rasa banyak kan. Mana? Makan ayam. Tak ada makan ayam, dia nak terawat. Apa nak ayam tak? Aku suka ayam kata. Dia ada isi lah bagi sponsor semua. Ayam banyak sikit pula. Kurang-kurang kau. Yang ni daging-daging. Aku memang beli tapi tu extra lembut sebab ha. Mesti nak makan je. Oh, Tak tinggi, tak tinggi. Kan pusing ambil nombor. Kak. Kan pusing je nombor, betul ambil belakang. Ambil belakang. Dia buat live kan. Sekarang gitu. Tuan ni pakai lumpur ni.
Dia minta nombor telefon ke? 24. Tengah apa? Oh, dia baru pergi makan tempat ni. Dia telefon yang tak bawa. Sekarang kan, mesti aku agak nak masuk apa? Habis dah tak habis. Kat Bujana memang tak ada. Sedap tak ada berhak sakit semua. Kalau selok tak ada kecil lagi kot. Ha? Selok tak ada kecil lagi kot. Tak risau aku tengok. Anak ayam ni. Tengok. Selok saya ni 23. China. Dia pula dia hati. Kurui lah tapi tak selok tu. Dia tak besar. Dia ambil ni pun. Dia ayam ni semua. Dia ayam chop. Ayam chicken chop. Oh. Nice tak? Nak lah. Kau suka ayam lah. Mana? Agak je lah. Malu. Dia ada dekor ni. Kau. Ni tengok tu makna apa? Dia ayam bekas. Belakang dah basah. Aku kena rasuk. Belakang mesti basah ni. Bohong abang. Amboi. Nak budak dia. Sampai keluar dia. Dia roti. Dia buat. Tapi dia cancel. Sini dah buat. Saya suruh akan tak berhenti. Akan tak berhenti. Bagi tahu nak sakit pokok ulang-ulang Abang tak makan semua jelly tu. Buah nak buat. Kalau dia kena tak main tak juga. Kali meja ni. Mana kena ngamuk mana. Paling semua ni. Mau, dah harga. Nah. Boleh dah. Ayak vitamin apa tadi beli ni apa? Ayat PH tinggi. Oh, dia nak shake apa dah? Buat aiskrim tu, dia nak shake. Sebab dia buka kat sini kan. Dia kena buat nasi banyak tu banyak. Campur. Asal kau nak shake? Kan kelapa dia sampai level kau nak shake. Tapi dia tinggi. Nak shake kan? Nari banyak. Taiti kita ada lagi kan? Ha? Agak cuba boleh nak bawa ambil di dalam. Boleh lah. Oh, tidak. Kalau dia ni tidak. Tapi hal ni tak sampai lagi. Tak sabun kan? Sabun. Ada satu tu. Ada.
Kita tengok 5 kosong tu. Boleh apa? Ya. Betul nak. Ada orang tua kampung kan? Apa ah? Aku ni nak kena minum banyak. Ada. Kita dah nak tak ikan. Dia mana kena awal ni kena awal. Ni ambil benda kan ni. Kat mana? Bulat. Bukan. Yang makan belat ikan. Aku tak apa laku tapi tu lah. Tak boleh aku dapat badan. Ini aku memang tak nak ikan kita. Tengah bakar kecil. Tak boleh makan ni. Dia bakar aku terkorang gila liat kenyang. Kenapa? Hampir tutup kau gila. Kalau dia tak boleh lembu langsung. Kau kucing. Kau balik Askan? Kau malam-malam lapar. Sedap kan tu lawan yang makan. Ada ni. Awal ni pun ambil ke? Tak ikan. Tak jauh. Jauh tak petang kot. Tabok ayam. Nenek mak tua semua. Orang macam ni tapi orang kita makan orang itu tu. Ni macam ada tengok ai. Ada potong. Ada 5 ai. Ni 74 dek. Ya, aku tu 74. Dek, 74 dek. Apa mana dek? Tak dek. Panas dia baik. Alah, rasa dia akan bilang dia. Tak apa dah. Dah agak sikit je, tak apa. Aman. Undian ni bukan nombor meja, hantar tak? Kalau meja tu ada number, dia boleh senang nak hafal ni kan dia ikut plate ni. Sampai mana? Biar dia melilau. Ambil habis lah. Dah dua cukup. Lagi Kata lah. kena, mana kata kena campur. Oh, sedap ampau. Nak ni kah? Ha. Oh nanti dia nak. Tangan sebelah je tu, macam mana boleh guna dia ni? Ha? Kaki ke tangan yang rosak dia ni? Manis yang ampau. Batuk anda suka tak? Laju. Sebab ayam kat sini manis ampau. Patut ayat dia sulam. Nah, asal kan? Asal lah. Kenapa dia laju? Kenapa dia kena? Ni campur. Ini tu dulu. Dah jadi Potong. ayat kosong.
bakau lidah saya. Bakar lidah saya. Ada satu plastik dah lupa lah. Sedap pun banyak gila. Beli ni dengan nasi 4. Nasi goreng satu pun banyak lah pun. Banyak ada aku. Video call. Radio aktif. I pula apa? Minggu lebih pula dia I pula pergi ambil dulu. Makan. Hantar banyak. Sampai makan apa? Makan 2,000 lah kereta. Abang dah macam mana apa? Kenyang nak mampu. Kenyang lah ampun. Saya nak tengok Wanda sebenarnya. Ya, tapi Wanda tak ada. Wanda pergi review pula. Macam nafsu. Bila sama-sama jadi nafsu. Beli tom yam, beli tom yam daging, beli spaghetti ayam, beli pula nasi goreng Steak. Spaghetti tom yam ayam. Cendawan goreng. Cendawan goreng. Ayak. Tak mau ayak Hari mana. kedai dia sedap cuma panas gila. Panas gila tengah hari Wanda tolong buka Kipas rendahkan sikit. Besar sikit kot Wanda, kipas tu Wanda. Baju basah Wanda. Ni tak ada Betul, berapa minit sungguh. ni, panas semua. Panas sungguh. Tobat tapi memang panas. Makanan dia special. Rasa dia tu special. Tak manis lah macam kita. Tak manis lah. Orang kata manis-manis. Tak manis weh. Tak manis. Dia macam pedas-pedas manis lah. Tom yam dia tu tak rasa macam tom yam siam tak. Dia rasa Tom yam dia lah. tom yam dia lah. Tom yam dia sendiri. Lepas tu apa tadi? Cendawan. Cendawan dia tu aku rasa kalau panas sedap sebab sejuk dia kurang sikit. Mat? For me dia punya nasi goreng tu sedap. Macam nasi goreng sos, tapi dia ada letak dia punya pati tom yam tu sekali dalam tu. Lepas tu dia punya daging tu like stick Manis sedap gila. Macam mana? Ya. Stick tu sedap. Sedap stick dia punya ubi tu pun nice, cuma macam keras sikit di tengahnya, tapi yang dia punya luar tu sedap. Maksudnya dia kalau mix grill dia mesti sedap lah. Should be lah. Saya makan tadi total semua tu yang atas meja RM75. Oh. Tak mahal sangat lah kan. yalah, tak mahal Sebab tom yam dia tu memang banyak gila weh. Macam mana dia hampa tengok dia duduk makan exactly the same. Portion dia. Portion dia memang makan banyak weh. 3 Boleh orang, makan 2 3 orang lah. Aku kalau 2 orang 3 orang makan lah. Memang aku tak habis, aku makan ayam dia je. Ayam dalam tom yam dia tu bukan ayam potong-potong macam kedai tom yam tu tau. Kedai Ayam putih tu. bukan. Bukan. Dia bukan ayam tu. Ayam chicken chop. Okay. Lembut gila punya. Yang dalam tom yam daging tu Daging pun. Ya, daging tu pun tom yam stick. Dia pakai stick. Stick tu. Bukan yang daging macam kedai tom yam tu. Jadi orang duk kata mahal, taklah sebab dia punya special kan dia punya tu. Boleh main pun, tapi jangan beli kalau pemain dalam 5 orang pun jangan beli jangan takut dia tak habis. share. Bukan Nasi goreng ni pun banyak weh. Banyak, Aku yang besar ni pun tak habis. Betul. Tapi kipas je warna rendakan warna kipas, kena buka kipas. tinggi sikit yang Tak apa buka kipas dinding ke yang kuat sikit yang punya. kuat sikit lah bopal. Kalau ada duit kawan Wanda ada duit kau boleh lah buat kipas macam kipas masjid lah, besar tu. Betul. Panas gila Wanda sumpah, Tapi panas makanan gila. sedap ke lah. Makanan sedap. Makanan special rasa tu memang ada. Rasa tu memang kat sini je ada rasa tu. Rasa tu ada kat sini. Ya, dan bukannya tak manis sangat, tapi pedas lah. Makanan dia pedas. Kalau siapa nak tahan pedas, macam yang faham rasa pedas lah. Tapi pedas, manis, masam semua cukup. Rasa dia cukup. Tapi special. Satu special. lagi nak bagi tahu, sebelum pergi bayar duit order tu, order ayak dulu. Ya, ayak dia lama sebab ayak dia sebab ada orang ramai. Ada orang ramai. Sebab ayak dia macam dia tak buat macam teh air, dia buat je siap semua teh. Lepas tu orang tuang ayak dia tak buat macam tu aku rasa. Dia bancur satu-satu, so that's why dia jadi lambat sikit. Ayak dia sedap lah ayak dia. Ayak dia Cakap apa yang macam ni? Mari setengah. Teh air dah RM3. Tengoklah gula tinggi Ya, mana. tapi memang manis. Ayak memang manis. Ayak hampa beli 2, beli Patut satu dia ayak. laju dia minum. Hampa ambil ayak putih, betul hampa campur 2. Masih ayak rasa dia masih balance. So aku rasa sedap makanan dia. Kalau bagi 1 sampai 5, aku bagi 4. Aku bagi 3.5. Dia bagi 4. Baca? Dia bagi 4. Okay. 4 lah. Kalau I bagi 3.4, 3.5 tadi, kalau ada kipas jadi 4.5. Betul. So aku kalau panas dia tak berapa selera makan. Dia bagi 4 sebab semua staff dia tengok saya. Semua tengok. Aku sampai nak order serba salah, tak tahu nak tengok mana. Tu okey. Ni kaki
Okay, jadi ni kalau kami nak rasa macam nak main, kena main sini je. Sebab dia macam rasa dia sangat dekat sini saja ada. Ya, dekat parking sini. pun luas, tempat parking. makan banyak. Orang memang ramai weh. Hampa kata orang tak ada ke apa penipu. Orang memang ramai gila. Orang keluar masuk. Ramai. Memang orang ramai. Semua- Murah lah rezeki Hang Wanda. Masak makanan banyak. Betul. Betul, murah. Memang murah rezeki Hang Wanda. Sumpah kami kata. Orang kata Ni mahal, review tak kami jujur, mahal. kami tak sabar bayar. Kami bayar sendiri RM75. Maybe kat cashier tu mak dia kot. Kat mak dia bayar tadi. So, anda perbaiki kipas lah. Ya, kipas je je. Wanda. Tolong kipas je. Kipas je. je. Yang lain semua okey. Yang lain Lepas semua tu okey. kalau hampa nak pergi ni boleh waste jendela tikam batu. Jendela tikam batu. Kalau hampa tulis warna dia tak ada. Dia tu memang close tu lama punya hampa yang bawah dah kat sini. Dia tukar, dia tulis nama jendela tikam batu Ya, betul. Dia Abang tulis waste jendela jendela tikam tikam batu. batu. So hampa akan sampai kat situ. Tu. Ramai Dia semua tu kedai dia. Semua tak ada mi tulang tu je kedai orang lain semua kedai dia. Yang ujung tu dia buat surau lah ni. Dulu kedai dia kat situ, sekarang kedai dia kat ujung ni belah kanan. Ya. Okey? So sampai di sini saja kami nak jadi balik Penang. Terima kasih hampa sayang macam darah daging. Malu tak nampak. Betul dia kata malu. Aku semua tengok aku jadi malu. Sayang hampa macam darah daging. Bye. Bye.